Aku grow, korang grow. Cukup hari raya nanti kita kaya sama-sama. So aku panggil kau ni Grow Duit Raya dengan Z. Assalamualaikum dan salam Ramadan geng. Kejap, aku baru jumpa setak ni. Sekejap aku sembang jap. Bagi aku entry dulu. Kenapa aku nak entry sini aku cerita. Korang tengok ni. Kat M5 dia dah bagi aku satu Divergent Trendline, nampak ni. So aku nak entry buy dulu sekarang. Dia dah bagi setup, so aku entry dulu buy. Aku target setup ni just scalping untuk aku nak cari modal, aku nak beli iftar je lagi. Bulan puasa ni aku target untuk kita live trade setiap hari, setiap petang dan setiap malam. Malam tu kita akan live trade selepas terawih. Kalau lah aku tak mengantuk dan kalau korang masih ada energi, kita drag live trade tu sampai sahur terus. Korang tahu tak? Itu plan aku untuk bulan puasa ni lah. Aku grow, korang grow. Cukup hari raya nanti kita kaya sama-sama. So aku panggil kau ni Grow Duit Raya dengan Z. Sekejap aku nak tengok setup aku dah running bro. Daripada entry tadi, sekarang dah running 50p and dah running dalam 50 USD. Okey lah, kejap lagi aku close untuk aku nak beli murtabak daging kat bazar. So korang dah ready belum untuk kita punya program Grow Raya? Aku nak live stream setiap hari, petang dengan malam. Kalau korang tak free petang, korang join malam. Kalau korang tak free malam, korang join petang. So semua option ada untuk korang. Korang tinggal nak pilih and join je. Standby account korang, kita jumpa dalam live. Korang masuk dalam rumah biru yang aku letak dekat link tu. Apa-apa nanti dia akan update lah program-program best sempena bulan puasa and raya ni. Ciao.